Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Abang Botak DIY. Yang masih belum subscribe saya punya channel Abang Botak DIY, boleh tekan butang subscribe tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk projek hari ni saya akan servis saya punya kereta Saga FLX ni, basic servis saja, di mana saya akan menukar minyak hitam dan juga dia punya oil filter. Jadi benda tu terletak di bahagian bawah. Jadi kita akan bermain-main di bahagian bawah ni tuan-tuan dan puan-puan. Ruangan yang sempit. Jadi nak kena jack kereta bagi tinggi sikit supaya ada ruang untuk menyelinap masuk ke bawah. Tu dia. Okey tuan-tuan, jom kita start. Kereta saya dah jack, jadi yang ni saya tak buat video lah. Nanti video akan jadi lebih panjang kalau nak jack kereta pun nak buat video tuan-tuan dan puan-puan. Jack di bahagian hadapan di sebelah pemandu dan di bahagian penutup minyak enjin ni. Ini saya akan buka dulu sebelum saya membuka nut di bahagian oil sump tu. Okey, sebelum buka nut di bahagian oil sump, kita lapiklah dulu dengan kotak ataupun surat khabar dan juga standby bekas untuk tahan minyak hitam yang kotak nanti tu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya di bahagian bawah kereta ni. Jadi ini adalah oil sump dan juga ada nut dekat situ. Dia punya size adalah 14mm. Jadi nut ni kita akan buka untuk keluarkan minyak hitam yang bertakung dekat bahagian ni lah. Okey, sekarang saya akan buka dia punya nut dekat oil sump tu dengan pusingan lawan arah jam. Ni dia punya nut dengan dia punya washer lah. Tuan-tuan dan perempuan cuci-cuci lah sikit, lap-lap dia sikit. Dan kalau washer dia dah tak berapa cun lah, tuan-tuan boleh tukar washer yang baru lah. Ini saya pakai yang lama lagi lah. Minyak hitam yang dah kotak ni pun dah habis keluar dah. Menitik sikit-sikit lah. Jadi saya akan tutup dia punya nut dia balik lah. Dan akan ke langkah seterusnya untuk membuka oil filter. Okey tuan-tuan dan puan-puan, dah selesai saya kunci saya punya nut tu. Untuk nut tu tuan-tuan dan puan-puan jangan kunci terlalu ketat lah. Kunci bagi sesedap rasa saja. Langkah seterusnya saya akan buka oil filter. Untuk buka oil filter ni dia ada banyak alat lah tuan-tuan dan puan-puan. Ada plier, ada yang pakai rantai, ada yang pakai slot dekat bawah ada dan pusing, ada yang tebuk saja pakai screwdriver kemudian pusing saja. Untuk saya pakai dia punya plier lah. Jadi yang penting oil filter tu cabut lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ini oil filter yang baru punya lah. Yang baru punya. Jadi sebelum memasang dia tu kita kena letak sikit minyak di lingkaran getah dia tu. Jangan tuan-tuan dan puan-puan terus pasang saja, kita letak sikit dia punya minyak lah. Saya pakai minyak yang dah pakai tadi lah. Sikit saja tuan-tuan lah. Jangan sampai melencun pula dia tu. Okey, tuan-tuan ratakan di sekeliling dia saja. Okey, dah siap. Dan sekarang saya akan pasang balik oil filter yang baru di tempatnya. Dan tuan-tuan lap-lap sikit lah dekat tempat yang oil filter tu supaya minyak-minyak yang dah kotak tadi tu hilang lah, dibersihkan di kawasan tersebut. Okey, ini oil filter yang dah siap saya pasang tadi lah, yang baru punya lah.
Inilah kedudukan dia tuan-tuan dan puan-puan. Dah pasang elok, terletak elok di tempat dia tuan-tuan dan puan-puan. Ni pula keadaan minyak hitam yang dah saya pakai lebih kurang 10,000 kilometer. Lebih lah, lebih. Serupa kopi susu kau. Okey, sekarang saya akan masukkan minyak hitam yang baru ke dalam enjin ni lah. Untuk mengelakkan daripada dia tumpah, tuan-tuan pakailah botol mineral yang dah dipotong tu, ataupun pakai corong yang dekat kedai tu lah, yang jual tu kan. Dan apabila tuan-tuan masuk minyak tu, tuan-tuan cek lah pakai dia punya pengukur dekat bahagian sebelah kiri tuan-tuan tu. Nak cek sama ada minyak dah penuh ataupun perlu dimasukkan lagi lah. Selalu dekat takok yang nombor 2 yang atas tu, kalau dah sampai situ selalunya dah penuh lah. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat bahagian ni tak clear sangat dekat takok yang kedua ni ni semua tahu saya rasa. Macam saya letak minyak ni masih tak penuh lagi, dan saya akan top up masuk lagi . Okey, lagi sikit sikit saja lagi akan penuh . Saya top up lagi sikit . Okey, saya punya minyak pun dah sampai ke takok yang kedua, jadi dah penuh tuan-tuan dan puan-puan . Jadi dah penuh 4 liter, dia dah lebih sikit, jadi simpan untuk top up nanti . Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah macam mana nak servis kereta yang basicnya lah, tukar minyak hitam dan juga tukar oil filter. Yang terlebih terkurang saya minta alat . Kadang-kadang saya pun tak berapa pandai sangat buat ni, jadi lebih kurang kalau ada yang idea lebih bernas, boleh tinggalkan komen dekat bawah tuan-tuan dan puan-puan . Okey, bertemu kita lagi di lain video, lain masa, lain waktu, lain ketika, dan juga lain perkongsian. Yang masih belum subscribe saya punya channel Abang Botak DIY, boleh tekan butang subscribe tuan-tuan dan puan-puan . Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.